Assalamualaikum, hai sahabat. Okey, jom kita sambung resepi somtam betik untuk part 2. Pertama sekali, masukkan 2 ulas bawang putih, 3 biji cili padi. Kalau nak extra pedas, boleh tambahkan lagi ikut kesesuaian masing-masing lah ya. Okey, lepas tu masukkan manisan ataupun gula Thai sebanyak 1 sudu besar. Okay, seperti mana yang sahabat-sahabat tengok. Okay, 1 sudu besar. Lepas tu ditumbuk-tumbuk ataupun digiling dalam batu lesung. Okay. Selepas tu boleh masukkan kicap sotong ataupun sos sotong sebanyak 1 ataupun 2 sudu besar. Lepas tu masukkan pula cuka putih ataupun cuka makan 1 atau 2 sudu besar juga. Yang ni pun kalau kata sahabat-sahabat nak lagi masam, boleh masukkan lebih lah cuka makan ni, mengikut kesesuaian sahabat-sahabat nak macam mana kan. Okey, selepas itu tak perlu nak tumbuk-tumbuk, just giling-giling macam tu je. Okey. Okey, yang ni udang kering. Udang kering ni optional lah, kalau nak masuk boleh masukkan, kalau tak nak tak pun tak apa, tak ada ubah dia punya rasa lah. Macam saya masukkan udang kering yang halus. Biasa kebiasaannya dia orang masukkan udang kering yang kasar. Okey, lepas tu masukkan dalam setengah sudu air limau. Biasanya saya suka yang brand yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia tak rasa macam plastik ke apa ke kan. Rasa air limau tu. Okey, sesudah itu masukkan kacang tanah yang digoreng ataupun kita bakar dalam microwave. Lepas tu tumbuk, tak perlu nak tumbuk yang sampai lumat, just tumbuk manja-manja je. Lepas tu masukkan sedikit betik yang diparut tu untuk kita nak sebatikan bahan-bahan yang kita tumbuk tu kan. Okey, sesudah tu masukkan yang